Hai, selamat petang. Hari ni hari Jumaat. Hari ni aku berada di Ulu Yam. Sekarang berada di Ulu Yam. Sempena cuti. Hari ni hari Jumaat, sempena cuti sekolah. Jadi sempena cuti sekolah ni keluar jalan-jalan. Sekarang ni aku berada di, sekejap aku tunjuk. Aku berada di Ulu Yam. Okey. Sebenarnya nak cari tempat untuk duduk. Aku baru sampai je. So hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat ni sempena cuti. Aku datang sini. Datang dekat dekat campsite dekat Ulu Yam, bahagian aku pun tak tahu apa nama, GISB ke apa entah. Bukan yang kena tangkap hari tu lah. Sekarang ni yang aku tahu tempat ni, aku main tengok dekat TikTok je. Lepas tu ada dekat TikTok, aku masuk je lah sini. Dan sempena hari cuti Mahavijah, aku jalan-jalan bawa anak isteri keluar daripada bandar sekejap, keluar daripada tengah-tengah Kuala Lumpur. Okay, ni lah. Sekarang ni aku tengah tunggu ada gazebo ni depan betul-betul dekat kawasan ni. Okay, so gazebo ni orang yang duduk sebelum ni dia dah nak keluar dah. Jadi terus cop dekat sini lah dulu. Sekarang jam menunjukkan pukul 2 lebih. Jadi pukul 2 lebih bolehlah duduk sampai pukul 5 ke 4 kan, asal kita balik lah. Sebab aku baru datang, baru pukul 12 baru bertolak daripada pukul 12 tu bertolak daripada KL mari sini. Dalam sejam, 45 minit ke dalam 50 minit macam tu. So sekarang sampai-sampai tu hujan. Tengok orang kat bawah kena hujan weh. Orang berkelah sampai hujan. So dekat situ pun ada kawasan-kawasan lain. Tapi ada dekat atas tu, tak silap aku, dia ada kawasan yang banyak lagi kan. Dia banyak lagi. Kat atas tu dia ada camp, dia ada chalet. Lepas tu dia dekat kawasan sana pun ada yang duduk kan, seberang sana. Tapi ya malas nak pergi dekat chalet. Ada bahagian sana tu chalet tu dia mahal sikit. Tak silap aku dalam 150 ke 200 macam tu lah. Okay, jumpa sekejap lagi. Aku tunggu wife aku sekejap. Adik di sini lah. Hey. Yeah. Adik main kawan dek? Adik di mana? Adik main berkela. Main berkela. Ya. Berkela. Ai. Kami sewa
apa pondok ni sebab tadi hujan. Tadi gelap. Okey, sekarang dah matahari dah panas balik. Baru je turun tadi kan. Awal-awal tadi ada video tadi orang tengok hujan. Sekarang dah panas lah. Okey, dah panas dah. Okey, luar pun dah panas, matahari dah terik dah. So dekat sini saya duduk dekat tempat ni, pondok ni. Lepas tu ada letak kemah, ada kipas. Dia ada kipas satu, dia ada lampu satu. So lampu ni boleh lah. Ada lampu tak? Ada lampu tak? Ada kipas? Mana kipas? Tu ada kipas. Adik makan apa? Mangga. Hijau. Ais krim tempat ini. Ambil dah. Kecil. Ya. Kasih awak ya. Ikan dia ikan jala siap. Oh, banyak ada ikan kejut belakang ke? Boleh jalan kat karek, kat ramai. Saya tak apa. Apa ni?